Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Ahli Suri Kursi yang dikasihi Yang Berhormat di malam itu Ustaz Kelantan. Sahabat-sahabat sekalian, pertamanya saya mengucapkan bagi pihak rombongan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menerima kedatangan kami ini. Program ni bukan rasmi sangat, ajak orang muda berjalan. Sehingga salah satu pendekatan dakwah yang dan menautkan ukhuwah antara satu sama lain. Saya masih ingat, saya rasa dah lama tak datang. Saya pertama kali masa Tok Guru awal-awal jadi Menteri Besar. Masa tu saya masih tahun 1 ataupun tahun 2 universiti. Dan saya mengingat, antara benda yang saya ingat ialah tu pengurusi masa tu Profesor Dr. Zulkifli Yusuf, dan kami perjumpaan kecil, rasa lebih kurang 20 orang gitu, dan dia menyebut Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Uni Abdul Aziz. Dan saya masih ingat Tok Guru betul supaya sebut Tuan Guru dulu, barulah Menteri Besar, kerana Tok Guru kata anak ni jadi Tok Guru dulu baru jadi Menteri Besar. Dan ketika itu kita sangat kagum dengan pendekatan beliau dan juga sikap untuk tidak duduk di kediaman kerajaan ini dan duduk di rumah sendiri, menjadi salah satu contoh yang terbaik. Dan Kelantan mendahului banyak perkara di dalam menjadi contoh, example kepada banyak pentadbiran Islam dalam negara kita ini, sama ada kita orang akur ataupun tidak. Kemudian pihak-pihak lain mula meniru. Sebenarnya hasil daripada permulaan dimulakan oleh negeri Kelantan, yang selalu saya sifatkan sebagai satu universiti pentadbiran Islam terbuka yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan. Sudah tentu dalam proses yang panjang itu ada perkara yang dikemaskan dan dibetulkan, tetapi ia adalah satu usaha Islami yang hebat, yang pertama dalam sejarah Melayu moden selepas kemerdekaan untuk melakukan proses Islamisasi secara peringkat pentadbiran dan negeri yang berterusan hingga hari ini. Saya sebut di sini dan juga di lain dalam tulisan saya, orang Islam, kerana saya tahu ada sebahagian wartawan di sini, tanggungjawab orang Islam Kelantan ialah mempertahankan negeri ini, kerana mempertahankan negeri ini dengan cara pentadbiran Islam yang diperkenalkan. Kalau mereka nak ubah pun, mereka hanya perlu mencadangkan atau mengkritik kerajaan ini supaya mengemaskinikan pentadbirannya dan bukan dengan menukar hasrat Islamnya kepada hasrat yang selain daripada itu. Dan kerajaan Kelantan juga saya percaya insya-Allah sebuah kerajaan yang terbuka, menerima kritikan, tetapi rakyat hendak mengekalkan pemerintah yang telah berazam untuk menjadikan Islam sebagai, bukan nak menjadi, telah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan negeri. Kami berterima kasih rombongan ini datang kerana kita orang rakyat marhain ini yang sudi untuk pihak kerajaan negeri terima kita sebagai tetamu pada hari ini. Terima kasih banyak, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengekalkan hasrat Islam di negeri ini dan mengukuhkan, lebih mengindahkan segala apa yang ada dalam negeri ini sebagai satu negeri yang majoritinya Muslim dan kehendak Islamnya yang ditonjolkan secara terang dengan perkataan dan perbuatan. Terima kasih banyak. Sebagai inilah rombongan kami, lebih kurang kami asalnya ada 28 sehingga 26 kereta. Ada yang patah balik kan, ada sebahagian ada kerja. Kemudian kita ada lebih kurang semalam lebih dari 10 superbike, motosikal. Hari ini ada tinggal 5 sampai ke sini. Dan kita lambat sikit sebab rupanya kita pengalaman yang pertama. Payah rupanya konvoi ni. Marshal yang jaga jalan tu pun payah rupanya untuk jaga lebih kurang 30 biji kereta
memang bukan sesuatu yang senang kena ganggu jalan orang lain dan seumpamanya. Tapi ini pengalaman kita dan kita berhenti, dan insyaAllah kita belajar, dan kita anggap juga persinggahan kami di sini untuk mempelajari sesuatu, mendengar sesuatu daripada pihak kerajaan negeri yang boleh menjadi bekalan untuk kami bawa pulang selepas kemarin ini destinasi yang terakhir, insyaAllah. Terima kasih banyak kerana di atas kesudian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kerajaan Melaka.